Okey Tuan Zul, gua nak tanya lu. Lu sebutkan 3 kategori golongan manusia yang banyak terlibat dalam barang-barang terlarang. Okey bro, aku sebenarnya kalau kau tanya 3, aku bagi 3 lah. Tapi sebenarnya banyak. Tak apa, hari ni aku cerita 3 je sebab kau tanya 3. Alright. Okey bro, yang pertama, golongan remaja atau belia yang berumur di antara 15 hingga 30. Okey, yang kedua, ini statistik ni daripada research daripada yang lepas-lepas. So pekerja industri, right? Pekerja yang macam mana tu, Bek? Industri tu Pekerja contoh industri, buruh kasar dan sebagainya. Oh, yang menggunakan tenaga lah. Yeah. Oh, patut dia kuat, Beb. Ya, Beb. Tapi macam gua kuat, gua tak hisap pun barang, tak kena barang, tak apa. Memang dah kuat bro. Okey, last sekali, 3. Bekas banduan ataupun golongan orang yang pernah ditangkap. I see. So orang-orang yang ada sejarah ni dia mudah terjebak dan dia memang susah nak hilang. Dia ada trigger. Oh ya. Trigger factor. Ya. Ini trigger ni berbeza-beza. I see. Alright, kadang-kadang dia tengok mungkin poster. Oh, poster tengok pun tak boleh. Poster pun dia boleh trigger. Poster pun dia boleh steam ayam Boleh. Ya, itu bukan saya cakap, research yang cakap. Research yang Ada cakap. juga Okey, kajian-kajian lepas. Alright, bahaya. Alright. So maknanya tak boleh tunjuk poster-poster macam tu, tak boleh lah. Dia bukan tak boleh tunjuk. Betul. Kadang-kadang kempen pun ada dibuat. Tapi dia tengok kempen tu, kalau orang biasa, dia akan tengok, ini menyedarkan dia. Menyedarkan orang tu. Tapi kalau dia tengok, menyemangatkan menimbulkan rasa apa? Rasa high tu tadi. Okay, kepada yang buat poster tu, kau ingat, kau jangan buat poster gambar-gambar yang boleh mendatangkan minat dia. Kau buat poster tu kalau boleh yang tunjuk jantung, yang tunjuk perut dan terburai, khas untuk orang macam ini. Guys, nak Tuan Zul sharekan lagi, jangan lupa follow, share video ini. Kita dapat bagi kesedaran dan manfaat kepada rakan-rakan kita kat luar, guys.